Kalau tidak korang kena bayar deposit 500 baht. Batu ni memang unik. Oh cantik dia geng atas ni geng. Alah dia kat sini. Kedai tak buka lagi, boleh ambil gambar. Dia marah sebab ni customer nak parking kereta. Kau nampak tak batu dia? Itu. Oh ini baru betul-betul tempat pelancongan kan. Okay geng, alhamdulillah dah sampai kat bawah. Tapi pasir-pasir macam ni lah, agak seram oh. Wah air pula Bi, tunggu kejap Bi. Okay Bi. Ini jalan dia agak berpasir kan, berhati-hati sikit lah. Tadi okey lah, cuma nak turun tu agak seram, tak boleh laju. Langsung tak boleh laju. Macam orang tua naik motor. Bi gelak sama saya. Bi cakap saya orang tua. Saya bukan tua lah, motor ni tua. Okey, sekarang dah settle lah misi kita yang paling utama lah, yang saya rasa benda tu akan membuatkan sejarah dalam dunia pemotoran ride dekat Koh Samui ni. Tadi pun ada jumpa geng daripada Terengganu juga. Dia orang datang 5 buah sampai dekat atas tu. Tapi dia orang mau balik petang oh. Saya pun tak tahu macam mana dia orang fikir mau naik balik petang. Dia orang dah 3 hari dekat Thailand. Mungkin dia orang stay Patalo, lepas tu stay sini macam tu lah. Macam kita jugalah. Nah itu saya cakap, pergi Phuket, daripada pergi Songkhla baik pergi Phuket. Lepas tu balik mau balik ke Betong ke ikut suka lah. Video daripada naik 0km memang hampir satu episod je sebab panjang. Kita orang share full lah daripada awal naik sampai ke akhir destinasi. And then jom kita jumpa lagi. Nak balik lah, dah lewat ni. Kalau kat Malaysia dekat pukul 7 lah. Bye bye. Bye bye Bi. Okey, selamat pagi-pagi. So hari ni dah check out bilik ni. Hotel pun cantik lah, senang. Kalau nak access ke bandar tu senang. Pergi kiri tu ke bandar dia orang. Jalan-jalan ada macam-macam lah kan. Ada bar lah, ada apa. Cuma malam kita orang tak shoot keluar, tapi tak shoot salah. Pergi Dobi lah, pergi apa lah kan. Itu sajalah. Ni pun proses nak check out. Cuma kalau korang nak check out pagi, nak keluar pagi, korang tak perlu tunggu office lah. Korang tak payah bayar deposit. Bagusnya kat sini. Kalau tidak korang kena bayar deposit 500 baht. Tidur pun okey. Bantal apa semua, parking pun ada. Cuma sini tak boleh naik motor, dia tinggi kan. Kau parking tepi sana lah. Terus jalan ke bilik atas. Harga pun boleh tahan lah. Dekat Koh Samui ni harga, senang cerita tak ada harga murah. Harga dia memang harga mahal sikit. Yelah tempat pelancongan. Macam mana Langkawi kita kan. Langkawi kita pun kos harga mesti mahal sajalah. Nanti kita sambung lah apa-apa menarik tadi. Kita nak gerak dah. West Park. Jom. Okey geng, kita dah sampai destinasi yang pertama dekat Koh Samui ni. Dia ada satu batu tau. Batu ni kalau kau tengok itu. Dia panggil macam macam benda tu lah kan. Tapi cantik sebenarnya, cuaca cantik. Memang cantik lah. Dia panggil nama apa sini? Saya tak tahu apa benda, rockstone apa benda lah. Dia panggil apa tak tahulah. Tapi batu ni je lah. Cuma yang specialnya dia berbentuk tu seakan-akan macam tapi sini kalau kau ambil gambar memang cantik lah. Okey lah, not bad lah datang tempat-tempat macam ni kan. Kau boleh review pemandangan yang cantik. Dekat sini pun ada restoran sebenarnya. Restoran tapi tak tahu, tak boleh makan ke apa. Ada dia punya kedai-kedai, stall apa semua. Parking motor kat atas. Bawah ni pantai tapi tak boleh mandi kan. Dia ada buat petualangan. Sebenarnya ada batu lagi tu. Aku tak tahulah, that's mean mungkin ada satu something yang pernah terjadi kan. Lincin ke apa, dia jatuh ke apa ke. Tapi batu ni memang unik. Batu ni memang unik. Oh lama. Okay. Hingga dia memang cantik lah. Nanti kita jumpa di next destinasi kita dekat Koh Samui ni. Saya akan kongsikan apa yang menarik lah. Okay, sekarang kita nak pergi dekat atas bukit ni. Ada satu tempat ni tau, dekat bandar ni 300 meter dia cakap belok kiri. Saya kat sini lah. Tapi tak tahu buka ke tak buka lagi. Kalau dah buka boleh lah. Turn left. Overlap Stone. Dia cakap Overlap Stone. Ni dah jalan macam jalan semalam. Sekejap nanti kita tengok apa yang ada kat sini. Naik bukit lagi geng.
naik bukit juga. Okey, ada dekat kiri. Mana ni? Oi, makin meninggi tu. Seram. Kita dah sampai. Oh, cantik dia geng atas ni geng. Nampak tak cantik tu? Dia overlap Samui ni. Kita orang main ambil gambar kejap. Overlap Samui. Tu kita orang mungkin settle ambil gambar. Nampak geng? Cantik tu. Tapi tak nampak lah. Nu dia sebenarnya overlap stone tu dia kat atas. Yang atas tu kan, kalau korang ada masa, korang beli tiket 300 baht. Overlap stone tu korang boleh naik lah. Dalam RM40 kan, kau boleh pusing-pusing dalam. Tapi kita orang tak naik lah pasal tak ada masa. Kita orang just nak ambil gambar yang kita orang datang sini je. Lagipun dia buka pukul 8. Cantik, kat sini cantik, tinggi. Sini pun kita orang tak datang semalam. Tak tahu apa benda yang ada. Bye. Yeah. Alah, dia kat sini. Dia kat sini. Cantik. Bye. Okay geng, jom kita nak balik lah. Selamat tinggal. Dia cakap, kakak tu cakap yang tangan tu kan, yang kau nak naik kat tangan tu, dia mesti naik atas lagi tu. So dia ada perkhidmatan terak apa semua tu. Kalau kau nak naik dekat ikut bomba apa kakak tu cakap, naik terak boleh dia hantar dekat atas. Kakak tu cakap kalau motor saya ni agak bahaya lah untuk naik atas. Tak tahulah macam mana. Saya pun tak nak cuba kan. Okey lah, kita jumpa nanti. Jom. Okey, dah turun daripada kedai pula dah. Tempat yang batu tu kan. Yang tu dah keluar ni. Kita nak pergi satu, ada Wat Siam ni. Pergi kat depan sana kan. Kita tengok lah. So jalan agak curam lah, tapi tak ekstrim macam semalam kan. Semalam memang power kan. Tapi boleh lah nak naik, tak ada hal. So nak pergi tengok apa Wi cakap nak pergi tengok Wat Siam pula. Itulah gambar-gambar sana kan. Okay, ni ini dikira macam ini dikira macam Wat Siam dia orang lah. Wat Siam kan. Dia kena pula, dia kena sunlight. Dia cantik jadi sunlight kat situ. Kat sini besar ni, Wat Siam ni besar ni. Main door open pukul 7 sampai pukul 5 petang. So kalau korang datang pukul 7 sampai pukul 5 petang. Right, jom nanti kita sambung next destinasi apa yang ada dekat Koh Samui. Okay, so dah dekat dah ni. 500 meter lah tu. Ya tu. GPS lah. GPS cakap 500 meter lah. Ni kafe ni. So yang ni kita orang nak masuk dalam ni, nak ambil gambar kat sini. Alright. Boleh tak? Minum air lah. Tak apalah. Dia orang nak suruh minum air, kita minum air lah. Aduh, customer parking. Boleh lah. Tinggi yo. Nanti kita ambil gambar. Lepas tu kita ciao. Terima sikit. Kedai tak buka lagi, boleh ambil gambar. Dia marah sebab ni customer nak parking kereta. Ok geng, kebetulan kita orang datang ni, kedai tak buka lagi. So boleh ambil gambar. Lepas tu ciao. Nanti kita sambung. Jom geng. Ok geng, kat sini ada satu lagi batu. Sini dia batu dia agak tu.
Dia agak berbentuk-bentuk sikit. Pantai cantik kan, tapi panas ni batu ni. Tapi tak boleh pergi pun, just ambil gambar je. Dia sebenarnya ada dua tu. Yang satu lagi, yang tadi, yang ni yang kedua. Dia ada kembar lah kan. Macam biasa lah kan, baru ada ngam, ada kembar. So kita orang nak pergi ambil gambar je. Lepas tu kena jalan sikit. Orang kena jalan, nak pergi kat sana hotel. And then nanti kita orang gerak pergi tempat lain pula. Nampak? Nampak tak batu dia? Itu. Itu. Tak tahu lah dia panggil apa, crack stone. Tapi kurang macam tu lah. Tapi memang tak boleh pergi pun sebenarnya, ambil gambar je. Bye. Okey, sini dekat apa nama ni, Koh Samui punya viewpoint. Saya tak kerti kak, tapi boleh tengok lah kawasan yang cantik tu kan. Dia sebenarnya besar ni. Kita orang akan, mungkin kita orang akan pusing ataupun tak pusing, tak tahu lagi. Sebab besar kan sini. So sini mungkin ada kaunter jual tiket ke apa, saya tak tahu. Bawah ni dia orang pergi tengok batu-batu kan, nak ambil gambar dengan batu-batu. Sini sampai apa, Lat Koh Viewpoint. Lat Koh Viewpoint. So boleh lah korang ambil video. Dia ada satu tempat tau, dia ada nama dia tu dekat sini. Tapi korang nak parking motor untuk ambil gambar. That's why agak sulit lah untuk kita nak buat kerja kan. Pasal satu tepi jalan, so korang tak ada point nak ambil gambar. Mungkin korang letak motor, korang pergi sebelah, boleh ambil gambar lah. So itu sajalah. Dulu ada boleh naik atas tu. Okay, nanti kita sambung balik. Jom. Okay, macam biasa, burger 7E dengan air ni. Air vitamin. Ada halal So jomlah kita minum, kita breakfast sikit dengan burger daging. Okay, burger pun korang beli yang ada halal lah. Okay, banyak je, berlambak je burger halal. Cuma ni dah kira macam breakfast lah. Okay, jom nanti kita sambung lagi. Okay, kita dah sampai dekat sini. Oh, Koh Samui Beach ada baju. Oh, ini baru betul-betul tempat pelancongan kan. Kita motor yang masuk dalam. Alamak, tak sempat. Okay geng, saya sampai sini. Sini ada banyak barang-barang jual dekat babang Koh Samui. Baju. Nama apa weh sini? Koh apa ah? Koh Fan. Nama sini Koh Fan. K-O-F-A-N. Kau cari Koh Fan. Dia ada tokong besar kat dalam tu. Bila tengok ni. Dia ada satu ikan duyung besar situ. Saya nampak tadi masuk. Lepas tu kita orang mau pusing-pusing tengok. So kita dah keluar daripada Wat Sami Siam tu. Wat Sami lagi Siam ni. So jalan macam ni lah, jalan dia sempit. Ni dekat pantai sebelah sini kan, belah Tokong tu. Jalanan macam ni lah, Mak Saleh berkata-kata alam. Banyakkan foreigner lah. Dia punya pelancong dia kan.
So kita potong tu. Lepas tu adalah clubbing. Kira kau sama ini banyak jugalah. Bukan kata tak ada tempat pelancungan, tapi kebanyakannya adalah tempat-tempat yang lebih kepada enjoy lah. Dia orang punya enjoy life kan. So tapi kita tak ada nak datang enjoy. Kita just datang cari suasana kita tu kan. Sebab jalan ni dia nak sampai ke JT tu 5 km lebih lagi. Rasalah kalau pusing sini, saya ingat 40 kilo lebih. Saya ingat jauh lagi. Bukan kata pulau Koh Samui ni kecil tak. Pulau Koh Samui ni luar biasa kan. Dia besar kan. Banyak tepi-tepi ni semua pantai ni. Sini datang bawa duit banyak okey lah. Kalau kau datang Koh Samui ni modal jemput-jemput ni agak-agak seram lah. Pasal semua benda yang mahal, tak ada benda yang murah-murah. Modal dia bukan kaleng-kaleng lah. Jalan pun teruk. Jalan memang saya cakap kat sini totally teruk lah. Jalan memang tak ada jalan yang cantik-cantik macam korang bayangkan, tak ada. Dia bukan tempat untuk korang main menikmati jalan. Dia tempat korang nak pergi enjoy. Maksudnya menikmati suasana, nak corner lap pun tak ada. Jalan sini tak boleh corner lap. Nanti tiba-tiba corner je berlubang bapak besar. So saya jalan dekat pantai ni seronok juga. Cuma keadaan macam ni lah. Nak laju pun tak boleh, nak slow pun tak boleh. Pasal bila slow panas pula. Ni panas ni. Saya pakai jaket dengan semua, dengan glove. Kena potong lah. Ada masa saya nak potong. Bismillah. Sedih kalau dia orang bawa lubang tu. Kena terpaksa terjun lah. Jalan. Pantai dia cantik sebab dia pulau tau. Dia tak ada istilah ombak-ombak besar. Ombak dia kecil je. Macam kita duduk di Pulau Redang kan. Macam tu lah. So okay, bebe panjang pula. Tapi sebenarnya inilah jalan. Saya nak tunjuk jalan je sebenarnya. Jalan daripada airport tu nak pergi ke Raja Ferry. Dia memang kena lalu ikut ni. Itu je lah. Nanti kita jumpa lagi, okay? Saya nak fokus pada kedai. Okay, saya nak fokus pada kedai. Ada walking street, geng. Ya, ada walking street dekat belakang. Saya pun tak tahu pula yang ada walking street dekat belakang tu. Ni semuanya tempat buat tattoo, massage, lepas tu karaoke, bar, macam tu lah. Dia orang punya live dekat sini. Mengikut daripada ramalan GPS ni, lagi 20 km. Jauh dia tu. So bukan dekat ni. Setiap satu tempat tu dia agak jauh. Okay lah, nanti kita sambung balik. Okay. Memang jauh kan, jauh. Ni pun dah macam nampak dah macam darat dah kan. Dah macam daratan lah, bukan dekat pulau lah kan. Nampak macam dekat daratan lah. So lagi berapa kilo ni tak tahu lah. Memang jauh lah. Sangat-sangat jauh. So okey lah, nantilah tengok sambung balik. Ni tak tahu nak pergi mana. Nak selit-selit ke sini. Sebenarnya ada laluan motor kat tepi ni, tapi kereta banyak sangat, tak lepas. Nak masuk tak lepas. Tiba-tiba naik bukit. Cantik geng. Cantik. Oi, lawanya. Lama, mantap geng. Memang terbaik lah. Lala sekali jumpa juga jalan yang favourite ni. Yang aku kata apa, yang minat dah style jalan macam ni kan. Kuasa-kuasa tinggi. Apa benda ni? Resort ke apa benda? Cove.
Okay guys, jumpa nanti dekat ferry. Kita nak naik ferry ya. Naik ke Raja Ferry jugalah. Raja Ferry. Okay, bye gang. Bye. Alright. Okay geng, kita dah gerak. Rushing tadi tak sempat ambil video. Wi macam mana Wi? Kau sama Baik kau sama. Baik kau sama. Kita nak balik lah. Next time kita jumpa lagi. Nu atas bukit sana kita naik. Bukit paling tinggi tak nampak sini lah. Ya, bye. Okay lah geng. Hari ni naik ferry tanpa ada aircon. Kita jumpa di next video. Tidur. Kemungkinan destinasi seterusnya lebih menarik lah. Kali ni kita habis setakat di sini je. Dia pasang aircon lah sekarang. Bagi saya lah, Koh Samui ni boleh datang, kena relax lebih kurang dalam 2 hari. Biar 2 hari baru sedap lah. Kalau 1 hari ni rushing sikit lah. Macam kita orang 1 hari je, tak ada aktiviti sangat nak buat. Kalau 2 hari saya rasa habis. Tu pun 1 hari pun dah pusing satu pulau. Cuma tak berhenti banyak-banyak tempat lah. Sebenarnya banyak lagi lokasi-lokasi menarik. Korang boleh berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi lah. Habis sebab dia racing mau balik. Dia surah pintu dia punya bini. Dia racing mau keluar. Kalau tidak, I duduk. Oh, bukan Wi lah. Wi bukan miss sudah call semalam. Nangis-nangis. I miss you lah, apalah. Okay lah geng. Kita jumpa di next station. Bye-bye. Koh Samui. Jumpa lagi. Cuaca cantik oh. Tak apa, kita datang lagi sekali. Kita repeat 3 hari 2 malam. Bye-bye. Okay geng, kita dah sampai dekat Nakhon Si Thammarat ataupun dekat dengan Suratani. Kita turun ferry ni kan. So kita nak pergi ke Phuket. Dekat mana Wi kan? Kita pergi Phuket lah. Wi sudah koyak Wi? Tak koyak. Apa tu Yakul? Dia orang dengan tak buka lagi gate. Dia orang buka gate tu baru kita boleh turun lah. Sebenarnya di tengah ni. Tapi kali ni dapat ferry yang paling teruk saya rasa. Ferry ni tak ada aircon. Bukan tak ada aircon, tak sejuk. Lepas tu, tapi cuma ferry ni best tak goyang. Dia besar kan. Lepas tu ni, tapak kat ferry ni dia besi-besi macam ni. Tajam ni. Lepas tu dia bergegar. Itu sajalah. Okay, so tak nak cakap banyak. Nanti kita jumpa dekat pump station. Sebab saya nak isi minyak full. Lepas tu lancar terus lah. Pergi sampai ke Phuket. Kemungkinan malam ni lah. Malam ni sampai insyaAllah. Mungkin dalam sini sampai ke Phuket saya rasa dalam 6 jam lah ya. Kita letak 6 jam lah. Pasal keadaan jalan di Thailand ni tak sama macam Malaysia ya. Okey. Oh sedap lah, lega ya. Boleh. Dia orang tak nak tunggu apa, dia orang kena tunggu van dia orang. Nanti van dia orang tinggal dekat luar tak naik. Oh sedap lah, sampailah. Lega okey geng, lubang geng. Okey, kita jumpa dekat stesen minyak nanti. Mungkin isi minyak dulu sekejap. Lepas tu kita orang jalan lah. Ya, kita potong lah. Bereng ring depan lah. Tapi okey je. Saya macam-macam ada. Botol air,
Masa naik bukit semalam lagi syok. Tutup lah debu. Let's go. Kita jumpa lagi, geng. Lagi tak tahu bila. Tapi memang datang lagi lah. Not bad lah. Cuma buat masa ni kita nak pergi tengok Phuket dulu. Yang mana sedap, antara Phuket ataupun Koh Samui. Yang mana yang paling best? Jom, geng. Oh, sudah penuh. Okey, geng, kita isi 165 baht. Berapa liter tadi tak tengok tadi. Okey, 165 baht. Sini berapa liter 31.7. 31.7 untuk 1 liter. Okey. And minyak pun dah isi, we pun dah isi minyak. So kita nak teruskan perjalanan lah. Kita dia lain-lain ni. Kalau macam atas sana ada yang 32. Sebab tu kena tengok liter lah. Kalau we kadang jangan tak perasan sebab ada gold tu. Yang gold tu saya ingat macam 37 lah. Yang tu kelas 37 lah. Kalau 37 ni mahal lah. Saya tengok pun ni 44 tu 95 gold. 95 juga tapi ada gold. Kalau we isi gold kat PTT tu macam 97 minyak Malaysia lah. 44 baht untuk 1 liter. Okey, geng, nanti kita sambung lagi. Jom. Perjalanan masih jauh, panas ni. Bye. Kita berada di Hotel Hope Inn dekat dengan Phuket. Okey, geng, tengok gajah tepi jalan. Dalam betul-betul Phuket center lah ni. Macam-macam lah ada. Massage tak massage semua ada. Saya jumpa Vespa, geng. Tengok dia naik 3 dah. Yang mata putih yang Vespa ni kuat ni.